Syekh. Oh, kalau sebelum puasa ni rasa ingat nak bersih rumah, tapi rasa malas lebih luar kot. Itu bertangguh tu nama dia. Tak. Jangan bertangguh. Penat Syekh. Ha? Rasa bulan puasa nak buat kerja ni penat. Tak apa. Kita ni jangan bertangguh, Syekh. Ha. Dalam Al-Quran, Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah ceritakan macam mana akibat daripada orang tak beriman ni, dia menangguh buat kebaikan dekat dunia. Jadi dia minta dengan Allah SWT supaya kalau dihidupkan kembali, dia nak beramal, dia nak bekerja, dia nak bersungguh-sungguh buat amal soleh. Sebab apa? Sebab dulu ketika dia di dunia, dia bertangguh. Dia tak dapat nak buat macam-macam. Sedekah dia tak dapat buat, sembahyang dia tinggal, mengaji dia malas. Bila dah mati baru menyesal. La haula wala quwwata Bukan tak nak buat, tapi itulah bulan puasa ni, Allahu akbar, betul-betul cabaran. Memang. Tapi ialah kebersihan kan satu tuntutan dalam Islam ni. Ada beberapa perkara lah yang ulama kita ni selalu pesan. Yang pertama, jangan kita bertangguh ni dalam taubat. Kalau ada buat kesalahan, jangan lengah-lengah. Terjebak dalam buat dosa, tiba-tiba kita kata tak apalah, esoklah aku bertaubat, lusalah aku bertaubat. Entah-entah petang nanti dia meninggal dunia. Jadi taubat ni jangan. Kalau dah buat silap dengan Allah, kena cepat-cepat bertaubat, minta maaf dengan Allah SWT. Yang kedua, memberi kemaafan ataupun mohon maaf pada orang. Kita dah buat salah dengan orang, tadi buat salah dengan Allah, taubat. Ni buat salah dengan manusia, kena cepat-cepat minta maaf. Takut-takut salah seorang daripada kita pula yang meninggal dunia. Dan yang ketiga, jangan kita berlengah ni adalah berkenaan tentang mencari seberapa banyak amalan dekat dunia. Jangan berlengah, sebab kita tak tahu bila kita meninggal dunia. Tengok dekat kubur-kubur ni mengingatkan kita tentang kematian tu boleh berlaku bila-bila masa, Tuan Syekh. InsyaAllah. Jadi inilah waktu untuk kita segera beramal, ingat tentang kematian. Allah. Itulah. Terima kasih Syekh. Ingatkan anak, sifat tangguh menjadi satu yang tidak elok bagi diri kita kalau amalkan. Betul? Betul. Terima kasih banyak-banyak Syekh. Jom lah, panas ni. Panas 3 matahari. Kan buka kat sini kan. Dosa pula. Okay, jom.